Baru-baru ni viral ada satu produk Malaysia yang kantoi mengandungi steroid. Klaim 100% herba semula jadi, makan terus boleh sihat. Tapi rupa-rupanya ada steroid. Inilah bahaya bila kita ikut hype tanpa semak betul-betul. Kami tak buat konten merapu yang mencari publicity murahan tapi kami share fakta dan kajian yang memang sah. Ya, Kus Al-Hindi ni memang boleh bantu legakan batuk, legakan asma, legakan resdung dan tingkatkan kesihatan paru-paru. Tapi bukan terus rawat. Kus Al-Hindi ni bukan ubat ajaib Dia cuma suplemen tambahan yang boleh tingkatkan anti radang, antioksidan dan antimikrob dalam badan kita. Dengan adanya khasiat ni dalam badan kita, secara tak langsung proses semula jadi yang mengurangkan batuk atau masalah berkenaan saluran pernafasan ni memang akan lega, insya-Allah. Dan ya, Kus Al-Hindi ni memang ada disebut dalam beberapa hadis tentang manfaatnya dalam membantu masalah berkenaan saluran pernafasan. Kami tak tunggak agama. Kami cuma kongsikan fakta Kus Al-Hindi ni dalam sejarah perubatan Islam. Ada yang tanya, betul ke berkesan? Testimoni kami semuanya yang real daripada pengguna kami dan bukan dipasukan semata-mata untuk konten. Alhamdulillah, setakat ni memang dah beratus-ratus feedback yang kami terima dan kami sangat bersyukur yang Kus Al-Hindi ni dapat membantu ramai pakcik-makcik dan keluarga kat luar sana. Semua ni dengan izin Allah. Jadi kami tak janjikan bulan dan bintang, tapi kami janjikan result yang sebenar. Kelegaan jangka panjang.